Jam. Mana satu Dia tulis apa aku tak nampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, apa nama aku nak cakap apa tak tadi? Aku baru tahu ada satu spot hiking yang agak underrated dan tersembunyi. Dia dekat Pokok Senau. Kat Pokok Senau. Jadi tanpa membuang masa dan aku dah malas nak bercakap let's go on. Jadi kita dah sampai. Ni dah namanya Bukit 888. So let's go. Merabat. Untuk pengetahuan, ni pertama kali aku hiking time-time petang. First time aku naik petang. Cabang baik. Dah ada 2 laluan ni. Aku nak belah ni Track dia friendly, mesra beginner, santai lah. Dia tak menyesal lutut. Sekejap aku dah cari mana puncak dia. Aku tak nampak ni dia naik bukit yang mana satu. Bukit banyak Aku baru tahu Pokok Senau pun ada dapat naik. Aku tak tahu apa sebab ni first time aku nampak orang jalan, aku follow belakang. Mampu ya. Melecok. Ni tembus ikut mana pula? Kau ikut jalan yang kau nak kiri tadi tu. Aku nampak orang kat depan. Orang. Aku ikut jadi pun. Disebabkan tadi depa naik belah ni, aku ikut. Mampu ya. Pasal apa ada macam vibe Gunung Jorai. Macam nak Gunung Jorai. Ada tadi pun dah gone dah. Apa ni? Aku macam nak explore jalan-jalan aku tak lalu simpang tadi. Dia mesti akan tembus juga dekat satu jalan yang sama. Tapi at least laluan dia clear. Dia tak teragak-agak nak lalu. Oh, dia bersambung jalan lagi. Tapi ni medal daripada mana aku tak tahu.
tau. Aku expect Bukit 88888888888 ni easy je. Tapi hampa kena try weh. Walaupun dia cuma gelaran bukit, out stamina. Dia memang santai. Macam ni lah. Dah api pancit weh. Dah nak sama level aku naik Bukit H je. Sebab aku tak bawa beg hiking agak lah besar ke dabak. Hari tu aku abak Gunung Keriang, beg tu kotor, tak basuh-basuh weh. So aku bawa je lah wash bag ni. Senang, ringan. Alat tu benda ni aku tak expect weh. Aku ingat bila aku sampai puncak tu energi aku banyak lagi. Okay, aku nampak atas tu makin cerah. Dia nak sampai kot. Later that same evening. Okay ke? Okay. Tak sampai lagi rupanya. Kena berjalan lagi. Tapi dia menurun. Awal lagi nak turun sini. Tak lagi nak rabat balik tu. Dia punya penurunan ni nak kena cover balik weh. Bagi mereka ni orang warga tempatan Pokok Senang. Mereka saling ambil tahu satu sama lain. Sudah. Belah ni. Kalau belah ni walaupun kita nampak dia turun, tapi possibility nak naik tu ada agak. Apa kita pergi agak ni. Dia menaik tu. Tak ada. Lagi aku tak sampai puncak. Lagi tu aku takkan balik lah. Nampak kekeliruan lagi. Ni tongkat Ali. Kesan lah. Pasal apa nama dia Tongkat Ali? Pasal pokok yang dia tampai tu Tongkat Ali lah. Logik ikut. Aku bukan kenal sangat pokok-pokok ni. Banyak lagi. Ada bawa Tongkat Ali lagi. Tongkat Ali tak Tongkat Ali. Janji atas sampai. Ali mana Tongkat Ali? Tak ada pula. Ya, aku macam nak repeat tu. Sampai pun lagi. Sembang nak repeat ke tak. Ada pondok. Coba Tongkat Ali lagi. Banyak lah Tongkat Ali. Sini naik, sini turun. Aku kena terjah banyak kali sini. Nak ikut laluan berbeza. Walaupun serendah-rendah bukit macam ni, tapi dia banyak laluan macam Bukit H tu. Tak ada siapa-siapa yang dah explore trail bentuk binatang-binatang naik Bukit 8888888 ni lah. Bentuk kucing ke, bentuk beok.
Jalan Awet Chu ni. Buat tak ada nama lain kena letak lah. Buat nama profesional sikit. Kau kan aku nak api weh. Sumpah aku nak api jalan lain. Kalau aku main dengan member kami dah redah jalannya. Salahnya aku tak berani. Moments later. First time main sini lah? First time. Oh, steady lah pakcik tu. Tapi pakcik tu mesti jenis yang aktif gila-gila kan. Jenis-jenis bukannya orang yang duduk rumah. Okay, sorry aku tak boleh nak shoot banyak sangat sebab aku dah lambat ni. Dia macam ni antara bukit ni yang Sepah hampa tak. Tak, dia macam sumpah underrated gila weh. Aku rasa aku nak repeat weh bukit ni. Memang okay lah, aku balik dulu lah. Gerak dulu. Assalamualaikum.